Katanya doktor, apa bini datuk kata, doktor, ini dating kata, datuk rasa nak makan ikan 3 rasa. Cakap luar lah. Duduk jeli je dating. Faham tak? Dia senang sikit cakap KL lalu. Faham lagi? Alah bala. Nah, datuk rasa macam nak makan ikan 3 rasa. Doktor kata no, 2 rasa pun tidak boleh. Padahal piti datuk dekat 18 juta lambeng. Ikan 3 rasa ada 25 rial rekod so gitu. Tak boleh. No. Siapa kata no? Allah suruh? Bang, no. Nasi goreng sultan? No, sultan no. No juga. Padahal sultan dulu dia 15 rial sekilo. Tak benar makan juga. Kita tak mau ingat Tuhan lagi. Bukan senang kita. Allah. Faham? La dhamina li hayatikum ila Allah. Tidak yang menjamin kesenangan hidup kamu. Allah lah. Kan kita bukan biti, bukan anak, bukan kesenangan. Nah, bukan banyak biti tu orang senang. Banyak biti tu orang yang banyak duit. Orang senang lagi. Orang senang ni orang senang ni. Mari duduk cengok kawan gaya. Ni orang senang. Nampak? Ramai mana orang susah tak boleh mari. Orang duduk ngajar wawai duduk rumah dia main dengan bini dia. Macam lawa orang muka bini. Faham lagi. Orang duduk ngajar pakoi duduk rumah dengan bini. Orang duduk ngajar hadis duduk rumah main dengan bini. Jolok tiak, jolok hidung. Nah, tu kan susah. Dah balik ke doktor tadi. Bang. Nampak? Katanya datin tom yum. No, tom yum ini masin. Bang, banyak masin boleh mati petang ni datuk. Faham lagi. Debar datin tengok. Lah kata roti sekaya, roti kosong pun tidak boleh. Nampak? Tak kebahan bodoh gitu. Lah piti 18 juta, roti bodoh pun tak boleh makan ke darah. Bang, tu bukan orang senang. Air saja boleh. Doktor kata only water can. Nampak? Aku bukan reti sangat kau putih ni. Tapi pandai padamu lah. Nah, air saja boleh. Nampak? Jadi kata datin, okey, kita bagi air tarik goyang. No. Zero water. Doktor kata zero water. Piti 18 juta, rumah 3 tekak setengah. 3 tekak tuan duduk, setengah duduk ribu layang. Dalam gitu air kosong saja. Dah nampak? Kena tipu tak? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak adalah kesenangan dunia. Banyakkannya dia tipu kita balik. Mana? Pitih juta-juta air kosong. Datin kata air kosong pun kosong lah. Bukan nak ubus straw, nak suap ke datuk. No. Tidak boleh minum mulut. Ini macam sangkut atas. Faham? Nyata dah. Nampak tak? Pitih jatuh-jatuh orang lain minum ke mulut, bahan kot tu. Sedap tak? Ni faham lagi.